Di sebuah lapangan terbang Switzerland, satu gerak-geri kecil seorang rakyat Malaysia yang tidak sengaja dirakam kamera telah menjadi pencetus yang menggegarkan seluruh dunia secara senyap. Mengapakah detik itu mempunyai impak yang begitu dahsyat? Di kaunter pemeriksaan imigresen lapangan terbang neutral Switzerland, di tengah-tengah ketegangan yang membuatkan para pengembara dari seluruh dunia menahan nafas, satu tindakan bersahaja seorang lelaki Malaysia secara kebetulan telah dirakam oleh kamera kru dokumentari dan mengejutkan dunia. Orang Malaysia, 5 saat sudah cukup. Ucapan ringkas daripada pegawai imigresen Switzerland ini bukanlah sekadar satu layanan istimewa. Ia adalah satu insiden mengejutkan yang membuktikan betapa besarnya kepercayaan yang telah diraih oleh negara bernama Malaysia dan rakyatnya di persada antarabangsa. Apakah rahsia luar biasa yang tersembunyi di sebalik tempoh 5 saat yang singkat ini? Kisah menakjubkan pada hari itu yang akan menyemat semula kebanggaan terhadap Malaysia di dalam dada kita kini bermula. Lapangan terbang neutral Switzerland yang terletak di nadi Eropah terkenal sebagai tempat dengan pemeriksaan imigresen yang paling ketat dan teliti di dunia. Sebagai lapangan terbang hub terbesar di Eropah yang mengendalikan puluhan juta penumpang setahun, ia memainkan peranan kritikal sebagai pintu masuk utama ke negara-negara perjanjian Schengen. Pemeriksaan terhadap pengembara dari negara bukan Eropah, terutamanya dari Asia, adalah sangat ketat dan melangkaui imajinasi. Siasatan tanpa kompromi dijalankan untuk mengesan sebarang niat bekerja secara haram atau cubaan masuk secara palsu, seperti tinggal melebihi tempoh visa pelancong atau memiliki tiket penerbangan sehala. Oleh itu, bagi para pengembara, tempat ini adalah medan ujian yang mendebarkan. Barisan menunggu di kaunter imigresen sentiasa panjang tidak berpenghujung dan pandangan tajam para pegawai imigresen tidak henti-henti menikam. Tepat pada hari itu, sebuah kru dokumentari sedang berada di lapangan terbang untuk membuat liputan mengenai kawalan sempadan dan kuasa pasport. Kamera mereka senyap-senyap merakam wajah tegang para pengembara dari pelbagai negara yang sedang melalui proses pemeriksaan yang menyesakkan. Orang pertama yang dipanggil ke kaunter ialah seorang ahli perniagaan dari Britain bernama James. Selepas Brexit, warga Britain terpaksa melalui kawalan sempadan yang jauh lebih ketat berbanding sebelumnya untuk memasuki negara-negara Schengen. Dengan berpakaian sut kemas untuk mesyuarat perniagaan penting di Switzerland, dia berdiri dengan yakin di hadapan pegawai imigresen. Namun riak wajahnya serta-merta berubah apabila pegawai itu bertanya dengan tajam, "Apakah alamat penginapan anda di Switzerland dan di mana tiket penerbangan pulang anda?" "Setiausaha saya belum menghantar pengesahan tempahan. Saya bercadang untuk mengesahkannya sebaik sahaja tiba di sana." Jawapan yang samar-samar ini membawa padah. Dengan riak wajah sedingin ais, pegawai itu berkata, "Tanpa dokumen yang membuktikan tempat penginapan yang spesifik, kami tidak boleh membenarkan kemasukan anda." Cemas, James berpeluh sambil berulang kali cuba menelefon syarikatnya, tetapi tidak berjaya. Akhirnya, kemasukan ahli perniagaan elit itu ditangguhkan dan dia dibawa ke kawasan pentadbiran lain di lapangan terbang untuk pengesahan lanjut. Seterusnya, seorang pengembara backpack muda dari Amerika bernama Jessica dipanggil. Walaupun hatinya berbunga-bunga untuk pengembaraan solo pertamanya di Eropah, wajahnya menjadi pucat lesi apabila dihujani soalan-soalan tajam daripada pegawai imigresen. "Tempoh penginapan anda adalah 3 bulan, ya? Adakah anda mempunyai dana yang mencukupi?" Dia tidak mempunyai penyata baki bank. Dengan panik, dia menunjukkan kad kreditnya, tetapi pegawai itu menggelengkan kepala dengan tegas. "Untuk penginapan jangka panjang, dokumen bukti kewangan yang jelas adalah wajib. Selain itu, adakah tiket penerbangan pulang anda telah ditempah?" Memandangkan dia hanya memiliki tiket sahala, dia terdiam 1000 bahasa. Pandangan dingin pegawai itu menusuk tajam, dan Jessica juga ditolak kemasukannya dan dibawa ke sebuah bilik menunggu yang lain. Pemeriksaan imigresen di lapangan terbang neutral ini benar-benar seperti pintu neraka. Bagi pengembara yang tidak bersedia, ia bukanlah permulaan sebuah impian, tetapi sebuah mimpi ngeri. Selepas itu, giliran sebuah keluarga pelancong dari China. Keluarga itu terdiri daripada 4 orang, bapa bernama Encik Wong, ibu bernama Puan Liu dan 2 orang anak mereka yang masih di sekolah rendah. Berpakaian kemejati dan seluar jean casual, mereka memegang buku panduan pelancongan Switzerland. "Tak sabarnya nak pergi ke Jungfrau di Alps," kata anak-anak mereka sambil ketawa riang. Seterusnya sila. Apabila dipanggil, keluarga itu mendekati kaunter dengan senyuman. Namun mereka juga bakal berdepan dengan tembok ketegasan lapangan terbang ini. "Sila tunjukkan pasport anda." Pegawai itu mengambil 4 buah pasport tanpa sebarang ekspresi dan mula menyemaknya. "Sila tunjukkan bukti tempoh penginapan dan alamat hotel." Mendengar soalan itu, Puan Liu menjawab dengan nada jengkel, "Ini kan ada pengesahan tempahan hotel. Tengoklah betul-betul."
Pegawai itu mengerutkan dahi apabila menerima kertas yang dihulurkan dari beg wanita itu. Dokumen yang ditunjukkan sangat tidak jelas cetakannya. Dakwatnya comot dan tarikh penginapan yang paling penting langsung tidak boleh dibaca. Dokumen ini tidak boleh disahkan. Ada dokumen lain yang boleh dijadikan bukti. Kalau begitu, saya tunjukkan melalui skrin telefon pintar saya. Si ibu cuba mengeluarkan telefonnya, tetapi pegawai itu menggelengkan kepala. Kami memerlukan dokumen rasmi yang bercetak. Sekarang, sila tunjukkan tiket penerbangan pulang anda. Tiket penerbangan pulang? Tiba-tiba Encik Wong yang berada di sebelahnya menjerit dengan muka merah padam. Kami belum beli lagi. Kami bercadang nak beli selepas tentukan jadual perjalanan di Switzerland. Riak wajah pegawai itu menjadi lebih tegang. Immigration Switzerland terkenal dengan sikap tidak bertolak ansur terhadap pengembara tanpa tempahan tiket pulang. Dengan destinasi penginapan yang tidak jelas dan tanpa tempahan tiket pulang, kemasukan anda tidak boleh diluluskan. Awak ingat awak siapa? Kami datang ke sini untuk berbelanja, kami datang sebagai pelancong untuk menyumbang kepada ekonomi kamu. Itu urusan peribadi anda, sila pulang ke negara asal anda dengan penerbangan seterusnya. Kata-kata dingin, pegawai itu membuatkan keluarga tersebut tergamam dan kaku di situ. Anak-anak kami sudah lama menantikannya, suara si ibu bergetar. Si bapa cuba untuk membantah lagi, tetapi pandangan tajam pegawai itu menyedarkannya bahawa sebarang rundingan lanjut adalah sia-sia. Baiklah. Dengan langkah longlai, keluarga itu meninggalkan kaunter. Mereka diiringi oleh pegawai imigresen ke sebuah kemudahan tahanan sementara di dalam lapangan terbang. Mereka cuba menempah penerbangan pulang seterusnya, tetapi penerbangan ke Beijing sudah penuh dan tempat duduk kosong yang paling awal hanyalah pada keesokan paginya. Ayah, kenapa kita tak boleh pergi ke Alps? Salah seorang anak akhirnya mula menangis. Kita orang Cina yang bermaruah. Jangan menangis di tempat macam ni. Si ibu memarahi anak-anaknya dengan wajah bengis. Keluarga itu terduduk di atas bangku keluli di kawasan menunggu. Di sekeliling mereka, ramai lagi orang yang bernasib sama, duduk dengan wajah letih. Di luar tingkap, hujan renyai-renyai membasahi bumi Switzerland. Ketegangan di kalangan pengembara lain yang menyaksikan pemeriksaan ketat itu mencapai kemuncaknya. Namun di tengah-tengah suasana itu hanya seorang lelaki Malaysia yang menunggu gilirannya dengan senyap dan tenang. Di tangannya, pasport Malaysia berwarna merah marun digenggam erat. Sikapnya merendah diri namun tetap teguh dan tenang. Fokus kamera kru dokumentari secara semula jadi beralih kepadanya. Adakah lelaki Asia itu juga akan menerima nasib yang sama? Akhirnya, tiba giliran lelaki Malaysia itu. Apabila dia melangkah ke hadapan dari barisan menunggu dan berdiri di hadapan pegawai imigresen, beratus-ratus pasang mata tertumpu kepadanya. Tanpa sebarang keraguan, lelaki Malaysia itu menghulurkan pasportnya dengan kedua-dua belah tangan secara hormat kepada pegawai itu. Pegawai itu mengambil pasport tersebut dalam diam dan mula membelik helaiannya. Pada detik yang tegang itu, tangan pegawai itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, senyuman mesra terukir di wajahnya yang sebelum ini kaku dan dengan suara yang sangat lembut dia berkata, "Orang Malaysia, 6 saat sudah cukup." Pegawai itu menutup pasportnya dan dengan bunyi cap yang pantas, dia mengecop pasport itu dengan cekap. Sambil menunjuk ke arah pintu pagar, dia mempersilakan, "Silakan lalu." Lelaki Malaysia itu menunduk hormat dengan sopan, kemudian tersenyum kecil dan berlalu dengan tenang. Para pengembara dari pelbagai negara yang menyaksikan adegan luar biasa itu tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka. "Apa, dah selesai? Betul-betul tak sampai 5 saat pun?" Bisikan-bisikan mula kedengaran dan kru dokumentari juga terdiam kerana tidak percaya dengan kepantasan itu. Ahli perniagaan Britain dan keluarga dari China telah dilayan dengan begitu teruk. Tetapi sebaliknya, lelaki Malaysia itu hanya mengambil masa beberapa saat sahaja untuk melepasi pemeriksaan. Para pengembara mula tertanya-tanya apakah sebabnya. Tiada siapa di situ yang mengetahui maksud sebenar di sebalik kata-kata pegawai itu, "Orang Malaysia, 5 saat sudah cukup." Namun, satu fakta yang jelas ialah pasport Malaysia yang dipegangnya mempunyai makna istimewa yang tidak terbayangkan. Dan pada masa itu, tiada siapa yang menyangka bahawa insiden ini akan menjadi topik bualan hangat yang menggegarkan dunia. Setelah selesai pemeriksaan imigresen, lelaki Malaysia itu sedang mengemas barangnya di sebuah bangku di lobi ketibaan. Pengarah dokumentari bersama seorang penterjemah menghampirinya dan bertanya dengan sopan, "Maafkan saya. Boleh kami bertanya sedikit tentang pemeriksaan imigresen anda tadi?" Lelaki itu kelihatan sedikit terkejut tetapi mengangguk dengan tenang. Apabila kamera dihidupkan, wartawan mula bertanya, "Pemeriksaan imigresen anda selesai dalam masa kira-kira 5 saat sahaja. Apakah perasaan anda?" Lelaki itu tersenyum merendah diri dan menjawab,
Saya dengar lapangan terbang neutral Switzerland sangat ketat, jadi saya sudah bersedia. Terus terang, saya juga terkejut. Tetapi ini bukanlah kerana saya seorang yang istimewa. Saya percaya ini adalah cerminan kepercayaan dunia terhadap negara saya Malaysia secara keseluruhannya. Wartawan itu bertanya lebih lanjut, pengembara dari negara lain melalui pemeriksaan yang sangat sukar. Apa pendapat anda tentang perbezaan yang ketara ini? Lelaki itu berfikir sejenak, kemudian berkata dengan suara yang tenang tetapi padu. Sebagai rakyat Malaysia, saya berasa bangga dan terharu. Tetapi pada masa yang sama, saya juga merasakan satu tanggungjawab yang berat. Kepercayaan yang besar ini dibina secara senyap oleh generasi terdahulu negara kita melalui titik peluh dan usaha keras selama bertahun-tahun. Dan saya percaya, ia juga adalah hasil murni daripada setiap rakyat kita di luar negara yang sentiasa berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan itu dengan bersikap jujur dan ikhlas. Jadi, pada pendapat anda, apakah makna yang tersirat di sebalik 5 saat yang disebut oleh pegawai itu? Riak wajah lelaki itu menjadi serius. Itu adalah bukti janji yang dijaga oleh rakyat Malaysia di mana sahaja mereka berada di dunia, mematuhi peraturan dengan ketat, tidak berbohong dan menghormati budaya orang lain. Saya percaya himpunan tindakan-tindakan kecil yang tidak kelihatan inilah yang akhirnya membina kredibiliti negara yang tidak tergoyahkan. Kamera merakam wajahnya yang penuh dengan keikhlasan dan maruah. Kata-katanya mengandungi kebanggaan yang kuat terhadap negaranya dan kerendahan hati yang mendalam. Adegan di lapangan terbang itu telah dirakam oleh kamera seorang pengarah dokumentari dan tidak lama kemudian, ia tersebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Apabila video kelulusan 5 saat yang menakjubkan ini menjadi tular, sebuah program bual bicara antarabangsa di rangkaian berita global telah membincangkan fenomena ini secara mendalam. Mengapakah hanya rakyat Malaysia yang menerima layanan istimewa yang begitu luar biasa? Soalan daripada pengacara majlis itu disambut dengan analisis daripada panel pakar yang dijemput ke studio. Pada masa itu, seorang kolumnis dari China, Ensik Chen, yang menjadi panelis, membantah dengan senyuman sinis. Ini bukan soal kepercayaan negara, tetapi lebih kepada logik modal. Mungkin lelaki Malaysia itu telah membeli perkhidmatan fast track berbayar di lapangan terbang atau dia menikmati keistimewaan kelas perniagaan. Ia tiada kaitan dengan kewarganegaraan. Namun, pengacara majlis itu memaparkan data yang telah disediakan di skrin dan menyatakan fakta dengan tegas. Maklumat anda berbeza, Tuan Chen. Hasil siasatan kami mendapati lelaki itu adalah penumpang kelas ekonomi biasa. Kuncinya terletak pada data yang dimiliki oleh pasport Malaysia. Banyak negara Eropah termasuk Switzerland memberikan kelayakan kepada pengembara Malaysia untuk menggunakan pintu masuk automatik setaraf dengan warga negara mereka sendiri berdasarkan data kadar tinggal lebih masa dan kadar jenayah yang sangat rendah. Lelaki itu pergi ke kaunter manual kerana memerlukan cop pada dokumennya, namun pegawai itu tetap meluluskannya seolah-olah pintu automatik hanya dengan melihat pasportnya. Ini adalah perbezaan penarafan kredit negara yang tidak boleh dibeli dengan wang. Fakta yang sempurna daripada pengacara itu membuatkan Encik Chen terdiam dan kehilangan kata-kata. Seorang pakar hubungan antarabangsa menyambung penjelasan dengan tenang. Sebab mengapa pasport Malaysia memperoleh kepercayaan yang begitu suci adalah kerana tingkah laku sebenar pengembara Malaysia di seluruh dunia menerima penilaian yang sangat tinggi. Di mana sahaja mereka berada, mereka sentiasa sopan dan beradab, mematuhi undang-undang dan peraturan negara tersebut dengan teliti dan secara statistik, hampir sifar kes pergeseran dengan penduduk tempatan atau masalah jenayah. Studio itu dipenuhi dengan suasana persefahaman dan kekaguman, kecuali seorang panelis dari China itu. Pengacara itu memandang tepat ke arah kamera dan berkata kepada penonton, ini bukanlah sekadar satu keistimewaan. Ia adalah hasil yang gemilang di mana tindakan-tindakan betul dan titik peluh setiap rakyat Malaysia yang tidak bernama telah membina sebuah piramid kepercayaan negara yang gah. Seluruh studio mengangguk dalam diam mendengar kata-kata itu. Pengacara itu menunjuk ke arah data indeks kuasa pasport global yang dipaparkan di skrin besar dan sekali lagi mengajukan soalan berat kepada para pakar di studio. Jadi, selain daripada kesedaran sivik dan data yang sempurna ini, dari manakah datangnya kuasa asas pasport Malaysia yang mampu meruntuhkan sempadan ketat seperti Switzerland dalam masa hanya 5 saat? Mendengar soalan itu, seorang penganalisis ekonomi global memegang mikrofon dengan teruja dan memberikan sebab pertama. Pertama, ia adalah kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi Malaysia yang memberi impak besar kepada dunia. Apakah masalah terbesar bagi kawalan sempadan di seluruh dunia? Ia adalah untuk menyaring pendatang tanpa izin dari negara-negara miskin yang ingin menumpang sistem kebajikan negara mereka. Namun, mereka yang menghulurkan pasport Malaysia berwarna merah marun itu bukanlah sasaran.
Di mata pegawai sempadan, rakyat Malaysia bukanlah penjenayah berpotensi tetapi pelanggan istimewa ultra premium yang akan menyumbang kekayaan besar kepada negara mereka. Hari ini, Malaysia adalah gergasi dalam industri minyak sawit dan getah, hub utama pembuatan elektronik dan kuasa besar ekonomi yang sedang pesat membangun. Apabila mereka melancong ke luar negara dan membuka dompet mereka, jualan hotel-hotel mewah, butik jenama terkemuka dan restoran Michelin tempatan akan melonjak naik. Dari sudut pandangan pegawai imigresen, tiada sebab langsung untuk menyusahkan sumber pendapatan berharga yang memperkaya ekonomi mereka. Dalam masyarakat kapitalis, kekuatan negara adalah kekuatan pasport dan Malaysia berada di kemuncaknya. Seterusnya, seorang pakar sosiologi dengan penuh semangat mula menghuraikan sebab kedua. Sebab kedua ialah infrastruktur sosial dan sistem keselamatan Malaysia yang sempurna yang membuatkan pegawai-pegawai imigresen Eropah yang tegas pun kagum. Cuba kita fikir secara logik. Mengapakah kawalan sempadan yang ketat ini berasa begitu yakin apabila melihat pasport Malaysia? Ini kerana mereka tahu fakta yang jelas bahawa kehidupan di negara asal mereka jauh lebih selesa. Jadi tiada sebab langsung untuk mereka tinggal secara haram di negara kita. Malaysia negara yang bagaimana? Ia adalah sebuah negara yang aman di mana anda boleh meninggalkan komputer riba dan dompet di atas meja kafe untuk ke tandas dan ia tidak akan dicuri. Wanita boleh berjalan sendirian di lorong gelap pada pukul 3 pagi dengan selamat. Paling penting, sistem penjagaan kesihatan awam mereka adalah sesuatu yang menakjubkan. Berbeza dengan negara barat di mana anda perlu membayar ratusan ringgit dan menunggu berhari-hari untuk berjumpa doktor, di Malaysia, dengan hanya beberapa ringgit, mereka boleh mendapatkan rawatan pakar bertaraf dunia pada hari yang sama. Tiada rakyat Malaysia yang waras akan meninggalkan tanah air yang umpama syurga ini untuk menjadi pendatang tanpa izin di negara lain yang penuh dengan penyeluk saku dan urusan birokrasi yang memakan masa berbulan-bulan. Pegawai imigresen Switzerland itu bukan melihat pasport Malaysia, tetapi sistem negara yang sempurna di sebalik pasport itu yang pasti akan membuat pemiliknya pulang. Akhir sekali, seorang ahli antropologi budaya, sambil menenangkan nafas, menambah sebab ketiga. Sebab ketiga dan senjata yang paling ampuh ialah kuasa lunak budaya Malaysia yang dahsyat dan pendirian diplomatik yang sempurna yang telah menakluki hati seluruh manusia tanpa melepaskan walau sebutir peluru. Dari segi sejarah, selepas kemerdekaan, Malaysia secara konsisten menempuh jalan sebagai sebuah negara yang cintakan keamanan dan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan semua negara. Oleh itu, di mana-mana sempadan dunia, permusuhan sejarah atau politik jarang sekali wujud. Tambahan pula, dunia kini terpukau dengan budaya Malaysia. Keharmonian pelbagai kaumnya dipuji, makanannya seperti nasi lemak dan rendang menjadi kegilaan global. Kawalan sempadan juga adalah manusia. Bagi pegawai imigresen yang setiap hari menonton video pelancongan tentang keindahan Malaysia, menikmati masakannya dan melihat anak-anak mereka teruja dengan kepelbagaian budayanya, Malaysia bukan lagi negara asing, tetapi sebuah negara sahabat yang sangat rapat dan disenangi. Apabila pasport merah marun itu dihulurkan, satu prasangka positif secara automatik tercetus dalam minda bawah sedar pegawai itu. Ini adalah warga negara dari sebuah negara hebat yang menghasilkan budaya yang saya cintai. Ini adalah kelulusan ajaib yang dimenangi hanya dengan kuasa budaya, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh mana-mana kekuatan tentera yang besar. Di hadapan analisis yang sempurna dan meyakinkan daripada ketiga-tiga pakar ini, para penonton di studio terdiam, benar-benar terpukau. Pasport Malaysia bukan sekadar dokumen pengenalan untuk melancong, tetapi ia adalah perisai terkuat di dunia yang menyatukan kekuatan ekonomi, sistem keselamatan yang sempurna dan daya tarikan budaya yang gemilang. Namun siaran itu belum berakhir. Apabila program memasuki separuh masa kedua, riak wajah pengacara menjadi lebih serius dan kemudian satu realiti yang mengejutkan dan tidak dijangka didedahkan. Sebenarnya di sebalik kegemilangan pasport Malaysia ini, wujud satu sisi gelap yang mengejutkan. Kata-kata pengacara itu membuatkan seluruh studio terdiam dan penonton di rumah menahan nafas. Oleh kerana pasport Malaysia mendapat kepercayaan yang begitu mutlak sebagai kunci utama untuk melepasi sempadan dunia, secara paradoksnya, jenayah pemalsuan pasport Malaysia oleh sindiket jenayah antarabangsa telah berleluasa dan tidak terkawal. Statistik yang mengejutkan dipaparkan di skrin besar. Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, pasport yang paling banyak menjadi sasaran dan berjaya dipalsukan dengan teliti di pasaran gelap dunia adalah pasport Malaysia. Bagi penjenayah yang mempunyai niat jahat seperti tinggal lebih masa atau bekerja secara haram, pasport Malaysia yang kebal dan tidak menimbulkan sebarang syak wasangka adalah item ajaib yang mesti dimiliki walau dengan apa cara sekalipun. Saksikan satu kes sebenar yang paling mengejutkan. Skrin beralih.
memaparkan rakaman penangkapan sepasang suami isteri dari China di kaunter imigresen lapangan terbang Neutral Switzerland pada tahun 2023. Pasangan itu dengan yakin menghulurkan pasport Malaysia. "Kami adalah pasangan dari Malaysia," jawab mereka dalam bahasa Inggeris yang kurang fasih. Namun, di mata pegawai imigresen veteran itu, terdapat sesuatu yang sangat janggal pada riak wajah dan tingkah laku mereka. Gerak hati pegawai yang berpengalaman selama 10 tahun itu mula berfungsi. "Di mana anda tinggal di Malaysia?" Pasangan itu terkejut dan saling berpandangan selama 051. Pertukaran pandangan yang singkat itu menyalakan api keyakinan pegawai itu. "Kami tinggal di Kuala Lumpur." Lelaki itu tergagap-gagap. Dia tidak dapat menyebut nama kawasan atau struktur bandar yang spesifik di Kuala Lumpur dan mula berpeluh. Pegawai itu terus menekan dengan menukar soalan. "Pasport ini dikeluarkan di pejabat mana di Malaysia?" Pasangan itu kaku sepenuhnya dan tidak dapat menjawab apa-apa. Mata mereka meliar dan wajah mereka pucat lesi. Pegawai itu segera merampas pasport tersebut dan memeriksanya di bawah mesin pengimbas optik khas. Hasilnya, ia disahkan sebagai pasport palsu yang dibuat dengan sangat teliti. Rakaman seterusnya menunjukkan pasangan itu dibawa ke bilik soal siasat, menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Si suami yang pada mulanya berkeras akhirnya mengaku sambil menangis teresak-isak. "Kami membeli pasport Malaysia ini di pasaran gelap di Beijing." Penyiasat bertanya dengan dingin, "Di antara banyak negara, mengapa pasport Malaysia?" Si suami menjawab dengan suara putus asa, "Kerana kami diberitahu, jika kami menyamar sebagai orang Malaysia, kami boleh melepasi mana-mana sempadan di dunia dengan selamat." Pada ketika itu, suasana di bilik soal siasat menjadi seberat batu. Mereka telah mencuri dan menyalahgunakan maruah suci yang dibina oleh Malaysia dengan titik peluh. Seterusnya, bayangan seorang lelaki yang dikaburkan muncul di skrin. Teks sari kata tertera, "Pembeli sebenar pasport palsu." Suaranya yang bergetar dan diubah suai bergema di studio. "Saya berhubung dengan broker melalui dark web. Pada mulanya saya ragu-ragu, tetapi mereka memberi jaminan akan memberikan produk sempurna yang 100% boleh lepas, sama ada di Switzerland atau Britain. Saya membayar kira-kira RM60,000 setiap seorang. Untuk isteri saya juga, jadi jumlahnya RM120,000. Lelaki itu mengeluh berat. Kata broker itu, pasaran gelap pemalsuan juga mempunyai kelasnya tersendiri. Pasport Amerika dan Kanada juga mahal, tetapi pasport Malaysia adalah kelas emas premium yang berbeza. Kerana rakyat Malaysia menerima layanan terbaik di mana-mana, kewaspadaan pegawai imigresen akan hilang sepenuhnya. Sebab itulah ia didagangkan pada harga yang sangat tinggi di pasaran gelap. Skrin beralih lagi, kali ini memaparkan seorang pegawai kanan sindiket jenayah antarabangsa yang membuat dan menjual pasport palsu, wajahnya dikaburkan. Suaranya yang diubah kedengaran sangat dingin. "Sasaran utama kami adalah pelancong Malaysia yang tulen di luar negara. Kami merasuah pekerja pembersihan hotel untuk menyelinap masuk ke dalam bilik dan mencuri pasport atau meragutnya di tempat-tempat pelancongan. Kemudian, kami menggunakan pasport yang dicuri itu sebagai asas untuk memalsukan gambar dan čip dengan teliti." Penemu duga mengajukan soalan tajam. "Mengapa anda begitu gigih menyasarkan rakyat Malaysia?" Lelaki sindiket itu ketawa sinis. "Sebab, kerana rakyat Malaysia tinggal di negara yang terlalu aman, tahap kewaspadaan mereka sangat rendah. Ramai yang tidak menyimpan pasport di dalam peti besi hotel, sebaliknya meninggalkannya begitu sahaja di atas katil. Lagipun seperti yang saya katakan tadi, pasport Malaysia di pasaran gelap umpama jongkong emas tulen. Satu kerja yang berjaya boleh memberikan keuntungan setara dengan gaji tahunan seorang eksekutif." Malah terdapat testimoni bahawa sindiket pemalsuan di China kini menggunakan taktik baharu untuk menipu pegawai imigresen dengan lebih sempurna, iaitu dengan menggunakan sarung pasport gaya Malaysia yang dihiasi dengan corak tradisional seperti batik atau tulisan Jawi. Skrin kembali memaparkan pasangan dari China yang menangis menyesal. Insiden yang menakutkan ini secara ironisnya menunjukkan betapa kuasa dan kredibiliti mutlak pasport Malaysia telah menjadikannya mangsa yang paling menarik bagi sindiket jenayah antarabangsa. Apabila kamera kembali ke studio, pengacara itu merayu kepada penonton. Insiden ini secara paradoks membuktikan betapa bernilainya pasport Malaysia bukan sekadar sebagai dokumen pengenalan negara tetapi sebagai jaminan paling dipercayai di dunia. Pakar hubungan antarabangsa menambah, sebenarnya, banyak kawalan sempadan di seluruh dunia mengaku berasa lega secara psikologi apabila melihat pasport Malaysia berwarna merah marun. Data membuktikannya. Kadar jenayah berat dan tinggal lebih masa oleh pelancong Malaysia di seluruh dunia secara statistik berada pada tahap yang sangat rendah, di bawah paras perpuluhan. Oleh itu, di dalam hati para pegawai, mereka secara automatik membuat keputusan, orang ini pasti boleh lepas. Namun,
Wujud penjahat yang mengambil kesempatan atas kelonggaran inilah intipati masalah pemalsuan pasport ini. Pengacara itu memutarkan rakaman temu bual mendalam dengan seorang pegawai imigresen aktif di lapangan terbang Neutral Switzerland. Pegawai itu menjawab dengan pandangan tajam. Jujur, pasport Malaysia palsu pasangan dari China itu hampir sempurna dan tidak dapat dibezakan dengan mata kasar. Namun yang membongkar identiti mereka bukanlah apa-apa melainkan ketiadaan sikap dan maruah unik yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Studio menjadi riuh. Pegawai itu menjelaskan secara terperinci. Pelancong Malaysia yang tulen sentiasa bersedia dengan sempurna sebelum ke kaunter. Sebelum sebarang soalan diajukan, mereka sudah menyediakan pengesahan tempahan hotel, tiket penerbangan pulang dan jadual perjalanan di dalam fail lutsina, tersusun rapi seolah-olah diukur dengan pembaris. Ciri yang paling menonjol ialah apabila mereka mendekati kaunter, mereka akan menyerahkan dokumen dengan kedua-dua belah tangan sambil menunduk sedikit dengan senyuman. Adab sopan yang sudah sebati ini sama sekali tidak boleh dipalsukan. Walaupun tidak fasih berbahasa Inggeris, mereka tidak mengelak. Sebaliknya bersungguh-sungguh menggunakan aplikasi penterjemah atau bahasa isyarat untuk menjawab dengan jujur. Apabila ditanya tentang destinasi, mereka akan memberikan nama tempat terkenal yang tepat berserta gambar di telefon pintar. Sebaliknya, mereka yang memegang pasport palsu sentiasa mempunyai pandangan yang tidak menentu, jawapan yang samar-samar dan tidak menyediakan satu dokumen pun dengan betul. Seorang pakar di studio menepuk lututnya dan berseru, "Tepat sekali." Persediaan yang teliti dan kesopanan terhadap orang lain yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia itu berakar umbi dalam genetik budaya mereka yang diwarisi selama beratus-ratus tahun melalui budi bahasa dan adat sopan. Santun. Sejak kecil, mereka dididik dengan nilai-nilai murni seperti jangan sekali-kali menyusahkan orang lain dan sentiasa bersedia dengan rapih. Oleh itu, kepribadian mulia itu terpancar secara tidak sedar apabila mereka berada di luar negara. Pada ketika itu, seorang ahli sejarah antarabangsa di studio mula berkongsi pandangan yang mendalam. Tuan-tuan dan puan-puan, semangat mematuhi peraturan dan keprihatinan terhadap orang lain yang ditunjukkan oleh pelancong Malaysia di luar negara bukanlah sesuatu yang dibina dalam sekelip mata. Dari zaman negara miskin selepas merdeka, rakyat Malaysia telah mencapai pemulihan ekonomi yang mengagumkan dunia. Sejarah mengatasi krisis seperti krisis kewangan Asia telah menanamkan satu tanggungjawab yang hampir obsesif dalam genetik rakyat Malaysia untuk tidak mencemarkan nama baik negara. Demi menjaga maruah negara yang dibina dengan titik peluh, mereka akan mematuhi undang-undang tempatan dengan ketat dan berusaha keras untuk tidak menyusahkan orang lain apabila berada di negara asing. Kesedaran sivik Malaysia inilah yang telah terkumpul sebagai data selama berpuluh-puluh tahun dan akhirnya melahirkan keajaiban sejati di mana pegawai kawalan sempadan Eropah yang tegas pun akan mengecop pasport dalam 5 saat hanya dengan melihat kulitnya, dengan keyakinan jika orang Malaysia pasti boleh dipercayai. Apabila wawasan sejarah yang agung dan menyentuh hati ini bergema di studio, tepukan gemuruh dan sorakan hangat meletus dari tempat duduk penonton, diiringi dengan isakan tangis yang senyap. Tanpa mengira kewarganegaraan, semua panelis yang duduk di situ tidak berani untuk membantah dan hanya mampu menundukkan kepala sebagai tanda hormat di hadapan epik kepercayaan yang ditulis dengan darah dan air mata oleh sebuah bangsa. Keajaiban yang dicipta oleh himpunan tindakan-tindakan betul seorang individu selama bertahun-tahun. Nama keajaiban yang gemilang itu ialah Malaysia. Pengacara itu menyampaikan komen penutupnya yang berat. Ini bermakna, walaupun sindiket jenayah boleh meniru sekeping kertas bernama pasport dengan teknologi canggih, mereka sama sekali tidak boleh meniru jiwa, iaitu maruah dan kesedaran sivik yang telah terukir dalam darah rakyat Malaysia selama berpuluh-puluh tahun. Keheningan yang penuh dengan katarsis dan persefahaman menyelubungi studio. Pada masa itu, pengacara majlis secara tidak sengaja memandang ke arah tempat duduk panelis dan mengerutkan dahi. Kelibat panelis dari China Encik Chen yang sebelum ini bersikap sinis tidak lagi kelihatan. Kemana perginya tetamu dari China yang berada di sini tadi? Seorang kru berlari dari luar kamera dan berbisik di telinga pengacara. Sebaik sahaja video yang menunjukkan semua penjenayah pemalsuan itu adalah orang Cina ditayangkan. Wajahnya menjadi pucat lesi dan dia terus keluar kerana tidak tahan menanggung malu. Mendengar laporan itu, pengacara tidak dapat menahan senyum dan tawa yang menyegarkan meletus di studio. Namun keajaiban yang dicipta oleh pasport Malaysia tidak berhenti di situ. Apabila program menuju ke kemuncaknya, wajah pengacara itu dipenuhi dengan rasa terharu. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan reaksi masa nyata yang luar biasa yang mencurah-curah daripada penonton di seluruh dunia sejurus selepas siaran ini.
Di skrin besar, puluhan ribu komen dalam pelbagai bahasa mengalir turun seperti air terjun. Kesemua mesej itu dipenuhi dengan kekaguman dan pujian terhadap rakyat Malaysia. Fakta bahawa penjenayah antarabangsa pun mahu menyamar sebagai orang Malaysia adalah bukti kukuh betapa bersihnya reputasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh Malaysia di mata dunia. Kita mesti mendidik anak-anak kita dengan rasa tanggungjawab dan kesopanan yang mengagumkan seperti orang Malaysia. Tanpa itu, kita tidak akan dapat membina kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang besar itu tidak turun dari langit dalam sekelip mata, tetapi ia adalah sebuah istana besi yang dibina dengan usaha berdarah setiap warga negara. Dan di antara komen-komen itu, salah satu komen legenda yang mendapat like paling banyak dipaparkan besar di tengah-tengah skrin. Itu bukan pasport ajaib. Mereka yang mencipta pasport itu adalah rakyat yang ajaib. Ayat yang pendek tetapi padu itu membuatkan seluruh studio menahan nafas dan terpana. Pengacara itu mengangguk dengan serius, matanya merah menahan sebab. Komen ini merangkum keseluruhan kebenaran program khas yang kami laporkan hari ini dengan begitu sempurna. Terutamanya, selepas program khas ini disiarkan, reaksi dari negara jiran seperti Indonesia benar-benar meletup. Rakyat Indonesia, yang biasanya bersaing secara sihat dengan Malaysia dan sering menduduki tempat teratas dalam kuasa pasport dunia, tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut dan kagum mereka di hadapan video ini. Di komuniti dalam talian terbesar dan laman web utama di Indonesia, video ini mendominasi carian masa nyata di tempat pertama. Di antara puluhan ribu komen, terdapat reaksi jujur dan tulus daripada rakyat Indonesia. Jujur, kami cemburu tetapi harus akui, semua pengusaha hotel di Indonesia tahu betapa bersihnya tetamu dari Malaysia menggunakan bilik hotel. Kami bangga bersaing dengan Malaysia untuk tempat pertama atau kedua dalam indeks kuasa pasport, tetapi ketenangan dan ketertiban mereka dalam situasi sukar serta patriotisme mereka, Indonesia tewas sepenuhnya. Pasport itu adalah pingat yang dicipta oleh titik peluh mereka. Pegawai Immigration Switzerland meluluskan dalam 5 saat bukan sekadar sekeping dokumen, tetapi jenama bernama kepercayaan yang dibina secara senyap oleh rakyat Malaysia selama berpuluh-puluh tahun. Kami rakyat Indonesia juga mesti belajar untuk melangkaui kesopanan luaran dan mencontohi maruah sejati seperti itu. Malah rakyat dari negara jiran terdekat yang sering berbangga dengan kesopanan mereka, dengan rela hati mengakui kekalahan dan menunjukkan rasa hormat di hadapan kesedaran sivik luar biasa yang ditunjukkan oleh Malaysia. Fenomena ini membuktikan dengan sempurna bahawa kuasa pasport Malaysia telah melampaui sekadar kekuatan diplomatik dan menjadi satu standard global sejati yang mampu meruntuhkan ego negara lain. Seorang pakar budaya antarabangsa memberikan ulasan terakhirnya dengan suara sebab. Kepercayaan luar biasa yang dicapai oleh rakyat Malaysia ini bukanlah hasil usaha beberapa individu cemerlang sahaja. Ia adalah hasil semangat juang yang membara untuk membina sebuah negara ekonomi terkemuka dunia dari abu kemerdekaan dalam masa hanya setengah abad. Ia adalah hasil usaha berdarah untuk tidak bersikap sombong di mana sahaja mereka berada. Sebaliknya menghormati undang-undang dan budaya tempatan sehingga ke tulang sumsum. Inilah kunci utama yang telah menghancurkan tembok sempadan dan perkauman dan menembusi hati seluruh umat manusia. Pengacara itu kemudiannya mula berkongsi episod-episod legenda pelancong Malaysia yang pernah menjadi bualan di seluruh Eropah dan Amerika. Pertama, testimoni daripada pengurus besar sebuah rangkaian hotel mewah di Eropah. Kami benar-benar terkejut dengan tetamu dari Malaysia. Apabila mereka berjalan di koridor pada waktu pagi atau lewat malam, mereka akan berjengket supaya tidak mengganggu tidur tetamu lain. Saya tidak pernah melihat bangsa yang begitu prihatin terhadap orang lain di muka bumi ini. Mereka adalah pelanggan istimewa kami selama-lamanya. Kedua, pujian daripada kaki tangan pembersihan sebuah hotel terkenal di Amerika. Apabila kami membuka pintu bilik selepas tetamu dari Malaysia mendaftar keluar, kami hampir pengsan. Tuala dilipat kemas, sampah diasingkan, malah cadar katil pun dirapikan. Ia begitu bersih seolah-olah tiada siapa yang menggunakan bilik itu. Di kalangan kaki tangan, mendapat tugasan membersihkan bilik tetamu Malaysia adalah seperti memenangi loteri. Akhir sekali, testimoni daripada chef-chef restoran Michelin di Eropah. Orang Malaysia tidak pernah lewat seminit pun untuk tempahan mereka. Dan selepas selesai makan, sebelum meninggalkan restoran, mereka pasti akan menoleh ke arah dapur, menunduk dan berkata, "Terima kasih atas hidangannya. Ia sangat lazat." Sikap seperti malaikat yang tidak akan pernah anda lihat daripada orang barat yang angkuh. Apabila testimoni-testimoni ini disiarkan, reaksi penonton benar-benar meletup. Daripada pujian lucu seperti Malaysia, mereka memang bangsa terhebat di bumi dan saya mahu dilahirkan sebagai orang Malaysia dalam kehidupan seterusnya. Hinggalah kepada suara-suara yang menyeru untuk muhasabah diri.
Kita mesti merenung diri kita yang pergi ke luar negara tanpa persediaan, membuat bising dan memalukan negara. Malah ada yang berseru, mulai esok, stesen TV nasional harus menyiarkan dokumentari tentang kesedaran sivik maju Malaysia untuk mendidik semula seluruh rakyat. Maruah Mulia Rakyat Malaysia telah menjadi buku teks moral yang sempurna yang membuatkan seluruh dunia tersipu malu. Kini pengacara itu memandang tepat ke arah kamera untuk menyampaikan ucapan penutup program. Para penonton sekalian, pujian yang mengharukan rakyat yang ajaib yang anda berikan. Tetapi secara teknikalnya ini bukanlah keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Suara pengacara itu dipenuhi dengan rasa hormat yang tidak terhingga. Ini adalah kristal gemilang hasil peluh, air mata dan budaya luhur yang dibina oleh puluhan juta rakyat Malaysia yang tidak bernama, generasi demi generasi, dengan mengetap gigi, dari sejarah beribu-ribu tahun dan dari sisa-sisa penjajahan. Pasport berwarna merah marun yang mereka pegang bukanlah sekadar himpunan kertas, tetapi ia adalah lambang suci yang membuktikan kehebatan rakyat Malaysia itu sendiri. Apabila peristiharan agung itu diucapkan, semua orang di studio, sama ada penonton atau panelis, bangun serentak dari tempat duduk mereka. Tepukan gemuruh berdiri yang menggegarkan bergema. Tepukan yang tidak berkesudahan itu adalah pujian dan penghormatan tertinggi umat manusia yang ditujukan kepada Malaysia dan rakyatnya di seberang sana. Sambil menahan emosi, pengacara itu menyampaikan ucapan terakhirnya kepada penonton di seluruh dunia. Rakyat Malaysia telah membuktikan dengan sempurna bahawa apabila keprihatinan kecil dan kejujuran setiap daripada kita bersatu, barulah keajaiban yang meruntuhkan sempadan dan mengubah dunia akan berlaku. Bersama dengan komen penutup yang mengharukan itu, adegan terakhir video kembali ke lapangan terbang neutral Switzerland. Seorang pelancong Malaysia menunduk hormat di hadapan pegawai imigresen yang tegas dan berjalan dengan tenang menuju cahaya di pintu pagar. Dari susuk tubuhnya yang kecil, tetapi gagah itu, terpancar aura luar biasa, bukan sebagai seorang pelancong biasa, tetapi sebagai simbol kepercayaan gergasi yang memikul maruah sebuah negara. Kamera perlahan-lahan zoom keluar, bunyi bising lapangan terbang semakin sayup, dan detik adab sopan yang indah itu terukir selamanya di dalam hati semua orang di seluruh dunia, seolah-olah sebuah gambar pegun. Selepas program khas ini berakhir, media sosial global dan tajuk-tajuk berita di seluruh dunia dipenuhi dengan tanda pagar seperti Negara Malaysia Ajaib, Rakyat Ajaib dan Legenda Mainan Saat, menguasai tren yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Di Institusi Pendidikan Negara Maju dan Program Latihan Korporat Syarikat-Syarikat Global Terkemuka, ceramah khas bertajuk Belajar Kesedaran Sivik Malaysia tumbuh seperti sendawan selepas hujan. Rakaman 5 sak yang tidak sengaja dirakam di lapangan terbang Switzerland telah menjadi sebuah kitab suci bersejarah yang menunjukkan arah tuju integriti dan kepercayaan yang paling sempurna untuk umat manusia. Masa depan pada akhirnya adalah sebuah epik agung yang dicipta oleh himpunan langkah-langkah jujur yang kita ambil setiap seorang. Kisah mengharukan hari ini, di mana maruah gemilang Malaysia telah menyentuh seluruh dunia, berakhir di sini. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir.